Soalan, apakah maksud hadis setiap perkara baru bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka seperti mana yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud? Adakah dibenarkan untuk melakukan sesuatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, Imam Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Ma'alimus Sunan bahawa hadis ini merujuk kepada jenis-jenis bid'ah tertentu, bukan semua perkara baru. Segala perkara yang diperkenalkan dalam agama tanpa asas atau dalil syarak dianggap sebagai bid'ah. Namun, jika ia berdasarkan prinsip agama yang sedia ada, maka ia bukanlah bid'ah atau kesesatan dan Allah lebih mengetahui. Dua, Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim menerangkan bahawa perkataan bid'ah dalam hadis tersebut merujuk kepada bid'ah yang sesat dan tercela. Beliau turut menyebut hadis lain, sesiapa yang memperkenalkan satu amalan baik, sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya. Oleh itu, sesuatu perkara baru yang bermanfaat dan selaras dengan ajaran Islam tidak dianggap sebagai bid'ah yang tercela. Tiga, jika sesuatu amalan itu disokong oleh nas Al-Quran dan sunnah, maka ia dibenarkan. Seperti penubuhan pertubuhan kebajikan atau sekolah, majlis ilmu, perhimpunan zikir atau pembacaan kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur dan pengajaran. Namun, jika sesuatu amalan bercanggah dengan nas Al-Quran atau sunnah, maka ia perlu dihindari kerana ia tergolong dalam bid'ah tercela. Empat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa jua yang dilarang oleh Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu tinggalkannya. Allah tidak berfirman, apa sahaja yang Rasul tidak lakukan, maka tinggalkanlah. Oleh itu, hakikat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu bukanlah bukti larangan, kecuali ada dalil jelas yang menunjukkan baginda sengaja meninggalkannya. Lima, Imam Al-Bukhari meriwayatkan ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu agar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, bagaimana aku boleh lakukan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, ia adalah perkara yang baik. Sayyidina Abu Bakar kemudian berkata, Umar terus meyakinkanku hinggalah aku melapangkan hatiku untuk bersetuju dengannya dan aku melihat kebenaran sebagaimana yang Umar lihat. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahawa tidak semua perkara baru itu tercela. Bahkan jika ia membawa manfaat dan tujuan yang baik serta bertepatan dengan prinsip Islam, maka ia boleh diterima. Bagaimana pula dengan anda? Apakah kefahaman anda tentang makna bid'ah dan hukumnya dalam Islam? Kongsikan pandangan anda di ruang komen di bawah.